Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam IPG di hatiku dan salam cakna KKB kepada pensyarah saya iaitu Dr. Nur Fatimah binti Ahmad Tamizi dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okay, pada hari ini saya bukannya untuk menyanyi, saya bukan untuk menari, tetapi saya di sini adalah untuk berkongsi satu topik yang sangat penting untuk masa depan kita sebagai pendidik. Okey, dalam subjek EDUP 2132, profesionalisme keguruan, kita akan mengupas satu tajuk yang sangat hot, sangat relevan iaitu isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Jadi sepanjang perbincangan saya ini, saya harap kita dapat berdiskusi dengan santai tetapi penuh dengan pengisian. Okay, jom kita berkenalan dahulu dengan pembentang anda pada hari ini di slide seterusnya. Tak kenal maka tak cinta. Dah kenal, bolehlah kita bercinta dengan ilmu hari ini. Itulah nama penuh saya, Nur Sazwani binti Muhammad Gunadi. Rakan-rakan sekalian boleh panggil saya sebagai Cikgu Wani dan saya juga merupakan guru pelatih daripada option pendidikan jasmani ambilan November 2025 dan 2026 dari IPG Kampus Kota Baru, Kelantan Darul Naim. Sebagai guru sukan atau dikenali juga sebagai guru PJ dan juga subjek akademik yang lain, isu etika dan perundangan ini adalah perisai kita apabila melangkah ke sekolah nanti. Kerana di situlah bermulanya pelbagai isu-isu yang akan berlaku untuk kita tangani. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita tengok dulu peta jalan kita untuk pembentangan hari ini. Struktur pembentangan saya terbagi kepada 3 bahagian utama, iaitu kita akan mulakan dengan pengenalan untuk kita faham asas kod etika. Yang kedua, kita masuk kepada isi kandungan dia yang meneliti kes-kes viral di Malaysia. Kita akan kupas dengan lebih dalam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan untuk kita melihat refleksi keseluruhan apa topik pembentangan kita pada hari ini. Okey, di sini saya kongsikan sedikit video pendek untuk anda semua faham apa itu etika dan perundangan pendidikan di Malaysia, supaya video ini membantu anda untuk faham apa isu kita kupas pada hari ini. Jom kita selami 2 kuasa gaib yang sebenarnya mengawal setiap sekolah kat Malaysia ni. Menarik tau. Apa yang kawal cikgu-cikgu kita? Hati nurani sendiri atau undang-undang ketat? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, kita tengok tiang pertama dulu. Inilah asas utamanya. Etika pendidikan. Bayangkan etika ni macam kompas moral dalaman cikgu. Ia bimbing setiap keputusan harian mereka. Pendek kata, ia tentang apa yang sepatutnya dibuat, semua atas dasar integriti dan profesionalism. Fokus paling utama mestilah kebajikan pelajar, reputasi guru dan keharmonian bersama ibu bapa. Realitinya di Malaysia, kita ada kod etika keguruan. Inilah buku panduan rasmi cikgu kita. Maksudnya, tiada diskriminasi, rahsia pelajar dijaga ketat dan cikgu mesti sentiasa jadi teladan terbaik. Kalau langgar, boleh kena tindakan disiplin dan paling teruk, masyarakat dah tak percaya lagi. Sekarang kita masuk tiang kedua yang jauh lebih tegas dan keras, perundangan. Ini bukan pilihannya, ia adalah sistem undang-undang rasmi yang kerajaan tetapkan untuk pendidikan. Beza dengan etika, yang ni wajib ikut. Ia bertulis dan sah di sisi undang-undang. Ia lindungi hak asasi cikgu dan pelajar serta sediakan protokol undang-undang kalau berlaku apa-apa kes. Contoh paling besar kat Malaysia, Akta Pendidikan 1996. Ini memang undang-undang induk kita. Langgar undang-undang ni padahnya besar tau. Boleh kena saman, denda beribu ringgit, malah masuk penjara. Jom kita laga dua-dua konsep ni, baru nampak jelas apa beza dan peranan masing-masing. Paling ketara, etika ialah apa yang sepatutnya dibuat, tapi undang-undang ialah apa yang wajib dibuat. Etika tu datang dari kesedaran diri, manakala undang-undang perlukan penguatkuasaan ketat dari kerajaan. Pendek kata, etika bagi kita hati yang tenang, undang-undang pula pastikan kita selamat dari saman. Kalau cikgu cuai, adakah itu salah etika atau langgar undang-undang? Atau dua-dua? Fikir-fikirkanlah ya.
Okey, di dalam slide pengenalan ini dia menerangkan tugas-tugas guru adalah bukan sekadar menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu pengetahuan saja, malah dia membentuk insan kamil menjadi tanggungjawab seorang guru itu. Malahan tingkah laku dan amalan baik guru sentiasa menjadi ikutan dan rujukan semua pihak. Rakan-rakan sekalian, kalau kita fikir balik, tugas kita sebagai guru ni sebenarnya bukan sekadar masuk kelas, keluar kelas, mengajar dari bab 1 hingga bab 10, pukul 1:30 kita balik. Tidak ya kawan-kawan, itu bukan. Tanggungjawab kita sebenarnya adalah pembentukan insan kamil, di mana macam yang saya cakap tadi, di dalam slide ni juga ada mengatakan yang kita tingkah laku kita, tutur kata kita dan amalan baik kita ni sentiasa diperhati oleh murid-murid, sebab murid-murid jadikan ia rujukan untuk diorang membina jati diri dalam diri murid-murid. Dengan itu, profesion keguruan ini mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan penuh komited. Sama ada murid, ibu bapa maupun masyarakat. Disebabkan impak profesi kita ni sebagai guru sangatlah besar, kita dibekalkan dengan kod etika keguruan di Malaysia. Kod etika ini wujud supaya tugas dan amanah yang diberikan kepada kita ni dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integriti. Okey, dalam slide kod etika keguruan Malaysia ini mengatakan standard tentang betul dan salah yang ditentukan untuk manusia bertindak, yang biasanya berkenaan hak dan kewajipan, manfaat kepada masyarakat dan keadilan nilai murni. Yang kedua mengatakan usaha berterusan mengkaji kepercayaan moral diri dan tingkah laku serta memastikan kita ni menjaga standard dan harapan organisasi. Okey, sekarang mari kita fahami istilah penting yang kita gunakan pada hari ini supaya kita tidak keliru apa itu etika pengajaran, apa itu perundangan. Sebab ianya berbeza-beza mengikut kita akan faham mengikut konsep kita sebagai kita berada di dalam pendidikan punya komiti. Okey, apa itu dulu etika? Etika ini adalah merupakan standard betul dan salah yang menentukan bagaimana manusia itu bertindak. Biasanya melibatkan hak, kewajipan, keadilan dan nilai murni. Dan ia juga merupakan satu usaha berterusan untuk kita menilai moral diri bagi menjaga harapan organisasi ataupun sesebuah sekolah itulah. Okey, untuk etika pengajaran pula. Menurut Cholby 2013, ia melibatkan standard dan sifat yang mengatur usaha untuk mendorong pembelajaran, menekankan tanggungjawab kita, memupuk nilai, kemahiran dan tingkah laku baik kepada pelajar. Dan akhir sekali, apa itu perundangan? Perundangan ini merujuk kepada undang-undang yang bertulis yang digubar oleh badan pengubal yang sah. Contohnya Perlembagaan Surat Perkeliling Iktisad SPI. Okey, bagi memastikan kita berada di landasan yang betul, KPM telah gariskan 3 objektif etika kerja KPM yang wajib kita pegang, iaitu yang pertama, menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Okey, di sini bermaksud ia menyentuh tentang pembentukan minda, mindset seseorang guru itu. Kualiti kerja seseorang guru atau anggota pelaksana bermula daripada cara mereka berfikir. Sikap negatif seperti prokrastinasi, iaitu menangguh kerja, mengeluh apabila diberi tugas baru atau mengamalkan budaya buat kerja sendiri tanpa peduli orang lain, akan merosakkan ekosistem sebuah sekolah itu. Sebaliknya, sikap positif memupuk kerja yang berdaya tahan dan berorientasikan penyelesaian. Okey, contoh pelaksanaan sikap negatif yang
dihapuskan adalah seseorang guru yang merungut apabila KPM itu memperkenalkan sistem data ataupun modul pengajaran digital yang baharu, lalu melengah-lengahkan pengisiannya. Itu adalah salah satu contoh bagi sikap negatif yang dihapuskan. Yang kedua adalah sikap positif yang ditanam, iaitu guru tersebut melihat sistem baharu itu sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran digitalnya. Macam beliau menghadiri taklimat dengan hati terbuka, dengan rela hati, dengan kerjasama dengan guru penyelaras lain untuk menguasai sistem tersebut demi memudahkan pemantauan prestasi seseorang murid. Itu adalah objektif yang pertama. So, objektif yang kedua pula adalah meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. So, ini bermaksud disiplin diri ni adalah tiang profesionalisme di peringkat sekolah ataupun pejabat pendidikan. Pelanggan utama kita ialah murid, ibu bapa dan masyarakat. Disiplin bukan sekadar datang kerja tepat pada waktunya, tetapi ia melibatkan accountability terhadap amanah yang diberi, pematuhan kepada SOP serta kawalan emosi semasa berhadapan dengan kerenah pelanggan. Apabila disiplin diri ditinggi, organisasi KPM secara automatik akan dipandang mulia dan dipercayai oleh masyarakat kita pada hari ini. Antara contoh pelaksanaan untuk objektif yang kedua ini adalah yang pertama, ketepatan masa dan persediaan. Contohnya, seorang guru ni memastikan beliau masuk ke kelas tepat pada waktunya dengan rancangan pengajaran harian RPH dan bahan bantu mengajar yang sudah tersedia rapi, bukannya baru terhegeh-hegeh mencari bahan apabila loceng berbunyi. Itu salah satulah contoh pelaksanaan. Contoh dari segi pengurusan emosi dan pelanggan pula adalah apabila dengan ibu bapa yang datang apabila seseorang guru yang berhadapan dengan ibu bapa yang datang ke sekolah dalam keadaan marah kerana anak mereka didenda. Guru atau pihak pentadbir itu kekal tenang, bercakap dengan sopan, mendengar luahan mereka dan menerangkan situasi sebenar berpandukan peraturan sekolah tanpa mengikut emosi. So objektif yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada agama, bangsa dan negara. Di sini ia mengangkat kerjaya dalam bidang pendidikan daripada sekadar mencari rezeki kepada satu ibadah dan hikmat bakti yang bersifat makro. Apa yang dilakukan oleh warga KPM ni hari ini, apa yang dilakukan oleh warga KPM pada hari ini adalah akan mencorakkan masa depan negara dalam tempoh masa 10 hingga 20 tahun akan datang. Dan perkataan berterusan itu menuntut keikhlasan dan konsistensi, yang bermaksud semangat untuk mendidik dan membimbing tidak luntur walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran ataupun cabaran generasi murid yang berubah-ubah sikap. Saya bagi satu contoh yang pertama dari segi demi agama dan bangsa, iaitu guru ni dia menerapkan nilai-nilai murni, civic dan akhlak yang mulia dalam setiap sesi pembelajaran, bukan sahaja dalam subjek pendidikan Islam ataupun moral, malah bagi memastikan murid membesar sebagai insan yang berintegriti dan menghormati pelbagai kaum. Contoh demi negara pula, seseorang guru atau pentadbir sanggup meluangkan masa luar pada waktu persekolahan untuk melatih murid dalam kelab inovasi, sukan atau debat sehingga murid tersebut mampu bertanding di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia.
Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita mahukan kecemerlangan. Begitu juga profession kita sebagai seorang guru. Di sini saya selitkan sedikit iaitu renungan bersama daripada hadis riwayat Al-Tabrani dan Al-Baihaqi tentang melakukan kerja dengan cemerlang. Di sini dia mengatakan, hadis ini mengatakan sebagai penguat semangat sebelum kita bedah isu semasa, mari kita hayati satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencertai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja itu, dia laksanakan dengan cemerlang. Riwayat Al-Tabrani dan Al-Baihaqi. Bekerja dalam bidang pendidikan ini adalah ibadah dan ikhtiar kita. Jadi jom kita set dalam minda kita untuk sentiasa buat kerja secara all out dan cemerlang, bukan sekadar janji siap. Okey, slide ini kita adalah slide yang paling hangat. Kita akan kupas berkenaan dengan isu semasa berkaitan etika keguruan, di mana pada hari ini saya pointkan dua isu semasa. Yang pertama adalah penyalahgunaan media sosial oleh guru, dan yang kedua berkenaan ketidakhadiran bertugas ataupun ponteng kerja, di mana di dalam slide ini kita akan pergi kepada pengenalan dia, isu terkini, implikasi etika, aspek perundangan, pandangan dan analisis serta cadangan penambahbaikan. Jom kita kupas satu persatu isu yang akan saya kupas pada malam ini. Baiklah rakan-rakan guru sekalian, mari kita masuk ke menu utama pemandangan kita hari ini, iaitu isu pertama yang ingin saya kupas ialah satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, tetapi jika kita tersilap langkah, ia boleh memakan diri dan merosakkan kerjaya kita dalam sekelip mata. Isu ini bertajuk penyalahgunaan media sosial oleh guru. Kita akan mulakan daripada pengenalan isu. Kita melihat kes-kes yang sedang tular, kita mengkaji implikasi etika terhadap murid dan profession kita, kita meneliti aspek perundangan yang boleh menghukum kita, dan akhir sekali kita akan melihat cadangan penambahbaikan yang boleh kita amalkan. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tanya kepada rakan-rakan dalam ini, siapa yang tiada akaun TikTok, tak ada akaun Instagram, tak ada akaun Facebook? Saya nak tengok sebab hampir ke semua rakan-rakan saya mempunyai akaun ini. So, hampir semua ada, bukan? Jadi kita semua sedia maklum bahawa media sosial hari ini adalah satu platform yang sangat berleluasa. Kita gunakannya untuk cari bahan bantu mengajar, kita kongsi kerja yang sekolah, dan kita berhubung dengan ibu bapa. Itu adalah dari sudut yang baguslah. Namun apa yang membimbangkan kebelakangan ini adalah trend yang disalahguna dalam media sosial dalam kalangan guru yang semakin meningkat dan berada pada tahap yang amat membimbangkan. So, sempadan antara tugas profesional sebagai pendidik dan obsesi peribadi untuk mengejar populariti nampaknya semakin kabur. Okey, paparan Keratan Akhbar. KPM pantau isu yang saya tunjukkan ke atas tu. KPM pantau isu guru jadikan pelajar sebagai konten TikTok, ataupun guru gila konten, buka aib pelajar. Majoriti 15 Mac 2024. Rakan-rakan boleh lihat paparan berita pada slide hadapan ini. Tajuknya sahaja sudah cukup menjentik hati dan membuatkan kita rasa terkilan sebagai pendidik.
guru gila konten buka aib pelajar. Isu terkini menunjukkan terdapat segelintir guru, saya ulang ya, bukan semua guru tapi hanya segelintir guru yang terlalu gairah untuk merakam dan memuat naik video gelagat pelajar-pelajar mereka ke media sosial. Contohnya, ada guru yang sengaja rakam murid tersalah jawab soalan, murid yang menangis sebab seluar basah atau murid yang pelat bercakap. Video itu dimuat naik demi apa? Apa motif seseorang guru tu? Adalah diorang nak guru tu nak demi mengejar likes, demi mengejar views, demi mengejar followers, dan ada yang sampai tahap mahu buat duit daripada kandungan tersebut. Dari sini murid-murid yang sepatutnya dilindungi di dalam bilik darjah akhirnya dijadikan konten hiburan bagi bagi guru-guru untuk memuaskan ego digital itu. Okey, seterusnya mari kita lihat atau kita bedah perkara ini dari sudut implikasi etika, di mana sebagai seorang guru kita terikat dengan kod etika keguruan. Perbuatan ini membawa impak yang sangat buruk. Yang pertama, jika kita pelanggaran had privasi kanak-kanak. Bilik darjah adalah ruang selamat untuk murid-murid belajar dan membuat kesilapan. Apabila kesilapan mereka ditanyakan kepada jutaan netizen, ruang selamat itu telah dicabuli. Yang kedua, kesan yang kedua adalah eksploitasi emosi dan maruah. Mungkin pada guru itu comel atau lucu, tapi bayangkan kesan psikologi kepada murid tersebut. Mereka boleh diejek oleh rakan-rakan, rasa malu untuk datang ke sekolah, malah boleh trauma dalam jangka masa yang panjang bagi seseorang murid-murid itu. So, kesan yang ketiga adalah menjejaskan imej profesional seseorang keguruan. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Itulah pepatah yang sering diperkatakan. Apabila masyarakat melihat video-video seperti ini, mereka akan memandang serong kepada kita apabila seseorang guru tu melakukan kesilapan. Kepercayaan ibu bapa juga terhadap institusi sekolah akan luntur. Mereka akan fikir, aku hantar anak ke sekolah untuk belajar, untuk dijadikan bahan tontonan umum ke? Itu yang menjejaskan imej profesion seseorang guru lah. Okey. Dan kesan yang keempat dari segi risiko keselamatan, iaitu dengan menayangkan wajah murid bersama lencana sekolah dan nama penuh mereka di media sosial adalah satu tindakan yang mengundang bahaya. Kita mendedahkan mereka kepada ancaman pemangsa cyber ataupun pedofilia atau isu penjejakan digital oleh pihak luar. Seterusnya, mari kita lihat dari segi aspek perundangan. Okey, ni cikgu-cikgu tolong ambil perhatian ya. Perkara ni bukan lagi sekadar teguran abang-abang atau akak-akak di pejabat. Ini melibatkan undang-undang dan tindakan tata tertib. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sangat tegas dalam hal ini. Kita pun telah dikeluarkan surat perkeliling. Surat perkeliling iktisas SPI Bil 11/2023 yang menggariskan garis panduan yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga pendidik di media sosial. Di dalam perkeliling tersebut jelas menyatakan larangan menggunakan murid sebagai kandungan media sosial peribadi. Bukan itu saja, tindakan memaparkan maklumat peribadi dan wajah murid tanpa kebenaran bertulis juga boleh melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDPA, iaitu serta Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. 93. Jika ibu bapa mengambil tindakan undang-undang, tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh warga pendidik di media sosial, peribadi, bukan itu saja, tindakan memaparkan maklumat peribadi dan wajah murid tanpa kebenaran bertulis juga boleh melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDPA, iaitu serta Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Jika ibu bapa mengambil tindakan
dan menyaman kita, atau jika KPM mengenakan tindakan tata tertib, kita boleh berdepan dengan hukuman amaran, pemotongan gaji, diturunkan pangkat, atau lebih parah lagi dibuang kerja. Berbalonkah kerjaya kita yang kita bina bertahun-tahun ini runtuh hanya disebabkan satu video yang berdurasi 15 saat? Berbaloi ke? Tidak kan? Sebab itu kita digalakkan untuk menjaga tata tertib kita, menjaga tata susila kita dari segi aspek media sosial ini. Okey, dari segi analisis dan pandangan saya secara peribadi, kita perlu sentiasa beringat tugas utama kita di sekolah adalah sebagai pendidik dan role model. Saya faham zaman sekarang kita digalakkan untuk kreatif. Ramai guru yang kreatif menghasilkan video-video pengajaran yang sangat kreatif dan membantu murid lebih faham, memahami dalam topik-topik atau subjek yang susah. Namun, kita kena ingat satu prinsip asas, iaitu niat yang baik tidak menghalalkan cara yang salah. Niat mahu berkongsi kreativiti tetapi caranya salah sebab tiada keizinan bertulis daripada ibu bapa. Kita mesti pandai membezakan antara perkongsian beretika, iaitu berkongsi ilmu, kaedah mengajar atau kejayaan murid dengan kandungan viral melampau yang mengeksploitasi kelemahan anak didik kita. Jadilah guru yang bijak digital, bukan hamba kepada algoritma, iaitu media sosial. Sebagai penutup untuk topik pertama ini, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh kita bawa pulang dan amalkan bermula hari ini? Cuba kita fikir. Yang pertama saya kongsikan di sini adalah amalkan formula fikir sebelum klik. Think before you post. Before you post. Iaitu tanya diri kita dahulu, adakah video yang kita buat ini memberi manfaat kepada pendidikan? Adakah ia mengaibkan murid? Jika ada sedikit pun rasa ragu-ragu, jangan sesekali muat naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wajibkan surat keizinan, consent form. Consent form ni sangatlah penting. Sebab jika kita ni benar-benar mahu memuat naik aktiviti kelas untuk tujuan pembelajaran, pastikan pihak sekolah telah mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga murid tersebut. Barulah kita boleh untuk post ataupun kita muat naik video-video yang telah kita lakukan. Sebab tu kita perlukan consent form. Dan yang ketiga adalah buat pemisahan akaun yang jelas, iaitu asingkan akaun peribadi kita dengan akaun profesional kita sebagai guru. Jaga privasi kita, jaga privasi murid kita. Di mana jangan campur adukkan akaun peribadi kita dengan akaun profesional kita sebagai guru. Okey, faham semua? Jadi, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama menjaga maruah profesion yang mulia ini. Media sosial adalah alat kita yang mengemudikannya. Media sosial ni adalah alat kita yang mengemudikan alat itu. Jangan biarkan kerja suapan likes ataupun sementara merobek masa depan anak-anak murid kita dan kerjaya kita sendiri. Okey, itu sahaja untuk analisis isu pertama saya kongsikan pada malam ini. Saya akan teruskan untuk dengan isu kedua untuk di slide seterusnya. Okey, ini adalah pandangan dan analisis bagi penyalahgunaan media sosial di kalangan pendidik. Apa yang dapat kita analisis lah daripada isu tadi,
Yang pertama, guru tu perlulah sedar bahawa mereka adalah contoh kepada murid. Guru adalah role model kepada murid kerana murid-murid ni cepat terikut, cepat belajar daripada guru itu. Murid-murid cepat belajar daripada guru. So yang kedua adalah niat untuk berkongsi ni tidak menghalalkan tindakan tanpa keizinan. Maksudnya macam yang saya cakap sebelum ni, kegunaan seperti consent form itu adalah penting untuk mendapat keizinan sebelum kita memuat naik sesuatu video. Dan yang akhir sekali adalah penting untuk kita bezakan antara perkongsian beretika dan kandungan viral yang melampau. Maksudnya di sini macam yang saya cakap juga sebelum ni, akaun media peribadi dan akaun media untuk profession keguruan haruslah berbeza supaya apa yang kita dapat kongsikan untuk kerjaya tu sesuai, murid-murid dapat manfaat. Kita tidak bercampur dengan akaun peribadi seseorang guru kerana ini akan menjatuhkan sedikit ataupun orang kata merosakkan sedikit imej seseorang guru. Okey, kita pergi kepada isu yang kedua iaitu ketidakhadiran bertugas ataupun dikenali sebagai ponteng kerja. Saya ingin mengajak kita semua melihat isu yang sering kali dipandang ringan ini tetapi impaknya sangat meruntuhkan sistem. Seperti yang kita lihat di skrin ini, ketidakhadiran guru ni bukan sekadar isu disiplin tetapi ia merupakan satu krisis etika berbilang dimensi. Analisis dalam menunjukkan bagaimana ponteng kelas mencetuskan riak yang akhirnya memusnahkan integriti trust institusi pendidikan kita. Okey, mari kita bedah dimensi yang pertama iaitu impak kepada murid, iaitu pecah amanah masa depan atau istilah beratnya ialah pengkhianatan in loco parentis. Okey, sebagai pendidik, guru bertindak sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Itulah yang dimaksudkan dengan loco parentis. Maksudnya di sekolah guru sebagai ibu bapa. Apabila di rumah sebaliknya lah. Apabila seseorang guru untuk memilih untuk tidak hadir ataupun ponteng kelas, tindakan ini secara langsung telah merompak hak murid itu untuk mendapat ilmu. Kesan jangka panjangnya sangat menakutkan kerana ia akan memusnahkan trajektori masa depan seseorang murid, terutamanya bagi calon kelas peperiksaan kritikal seperti SPM, UPSR, PMR. Okey. Bayangkan masa depan yang gelap hanya kerana kehilangan bimbingan seseorang guru itu. Okey, kita pergi kepada kesan yang kedua, impak kepada rakan sejawat. Di mana kat sini ia membawa kepada isu rakan sejawat toksik akibat bebanan kelas ganti. Apabila seseorang guru ponteng, tugasnya tidak hilang begitu saja, tapi terpaksa dipikul oleh guru yang lain. Dan rakan guru yang lain terpaksa mengorbankan waktu persediaan pengajaran dan masa rehat mereka demi menutup kekosongan tersebut. Dan lama kelamaan, perkara ini akan mencetuskan rasa tidak puas hatilah antara guru dan guru di dalam bilik guru. Dan ia akan menurunkan kualiti budaya secara drastik dan mewujudkan persekitaran kerja yang toksik. So kat sini keharmonian tempat kerja akhirnya runtuh akibat sikap tidak bertanggungjawab segelintir pihak. Dan kesan yang ketiga adalah kepada negara, iaitu ketidakadilan ekonomi. Mari kita lihat dari perspektif makro iaitu negara. Ketidakadilan ekonomi ini melalui apa yang kita panggil sebagai sindrom gaji buta. So guru-guru ini menerima gaji yang penuh yang dibayari secara langsung oleh dana awam dan cukai rakyat.
Apabila mereka mengambil imbuhan tanpa menjalankan tanggungjawab hakiki, ia bukan lagi sekadar isu yang malas. Ia merupakan satu bentuk salah laku moral dan pelanggaran integriti yang amat berat di sisi etika penjawat awam. Dan ia adalah satu bentuk ketidakadilan ekonomi kepada pembayar cukai dan negara. So kat sini sebagai kesimpulan dari segi ketidakhadiran guru ini, suka untuk saya tegaskan kembali bahawa ketidakhadiran guru ni bukan sekadar kegagalan logistik bilik darjah. Ia adalah satu pengkhianatan amanah pelbagai dimensi yang meruntuhkan institusi pendidikan dari dalam. So, jadi jika kita mahu menyelamatkan masa depan generasi akan datang, krisis etika ini mesti dihentikan segera. Okey, seterusnya kita pergi kepada perundangan dalam sektor pendidikan guru ponteng, iaitu terdapat dua saluran hukuman. Seringkali kita dengar kesalahan tentang isu ketidakhadiran guru tanpa kebenaran di sekolah. Ramai yang menganggap ini hanyalah isu disiplin biasa yang boleh diselesaikan dengan perbincangan di pejabat pengetua. Namun, realitinya tidak begitu. Seperti yang dipaparkan pada skrin, tindakan ponteng bukan sekadar isu disiplin sekolah. Ia adalah pelanggaran undang-undang apabila seseorang guru itu gagal hadir mengajar tanpa alasan yang sah. Mereka sebenarnya ada dedah kepada dua saluran tindakan yang sangat berat. Yang pertama adalah tindakan tata tertib dalaman dan kedua adalah saman sivil mahkamah. Okey, bagi tindakan tata tertib dalaman, kita perincikan saluran yang pertama dari sudut pentadbiran kerajaan atau penjawat awam. Sebagai penjawat awam, guru terikat secara sah dengan Peraturan 23, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Di mana di bawah peraturan ini, tindakan tegas akan diambil melalui dua peringkat hukuman, iaitu hukuman mandatori dan kemuncak hukuman. Apa maksud hukuman mandatori itu? Hukuman mandatori itu adalah sesiapa sahaja yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran akan dikenakan pemotongan gaji secara automatik untuk setiap hari mereka tidak hadir. Ini bermakna tiada istilah gaji buta kerana sistem akan memotongnya serta-merta. So, jadi yang kedua adalah kemuncak hukuman. Jika kesalahan ini dilakukan secara tega, kronik dan tiada perubahan setelah amaran diberikan, hukuman paling maksimum boleh dikenakan ialah pembuangan kerja sepenuhnya. Guru tersebut akan kehilangan jawatan, reputasi dan segala kemudahan sebagai penjawat awam. Ini membuktikan bahawa sistem pentadbiran kita tidak bertoleransi dengan isu-isu ketidakhadiran tanpa sebab ataupun isu ponteng kerja ini. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu saman sivil mahkamah. Apa itu saman sivil mahkamah? Dari segi saman sivil mahkamah ini, ia lebih menggerunkan. Bila kita dengar mahkamah, automatik kita pun rasa dah takut. Kerana ia melibatkan mahkamah yang terbuka, iaitu saman sivil mahkamah di bawah Akta Pendidikan 1996. Mungkin ada antara kita yang terkejut, betul ke murid boleh saman guru? Tidak pernah dengar kan? So, memang betul, murid boleh saman guru di bawah undang-undang hari ini kerana melibatkan dua perkara utama. Yang pertama itu pelanggaran satu hari dan hak menyaman. Apa itu pelanggaran satu hari pula? Kat sini saya akan terangkan apa itu pelanggaran satu hari. Pelanggaran satu hari ni di bawah Akta Pendidikan 1996
di mana mengajar mengikut jadual yang ditetapkan adalah satu kewajipan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh guru. Kegagalan berbuat demikian dikira sebagai kegagalan melaksanakan kewajipan mengajar. Okey, dah faham kan maksud pelanggaran satu hari? So kita pergi kepada hak menyaman. Hak menyaman pula adalah kesannya murid atau ibu bapa mempunyai hak untuk mengemukakan saman sivil terhadap guru. Mereka boleh menuntut keadilan atas dasar pencabulan hak perlembagaan untuk mendapatkan pendidikan. So kat sini saluran 2 ini, saman sivil mahkamah ini, dia memberi amaran yang jelas lah bahawa masyarakat sekarang sudah cakna akan hak mereka dan guru boleh diheret ke mahkamah oleh murid sendiri. Guru ni boleh diheret ke mahkamah sendiri oleh murid mereka sendiri jika mengabaikan tanggungjawab. Okey kan? So, saya harap anda semua fahamlah maksud perundangan dari segi tindakan tertatib dalaman dan juga saman sivil mahkamah ini. Kerana sebagai kesimpulan lah untuk dari segi dua saluran perundangan ini, isu guru ponteng ni bukanlah perkara yang kita boleh ambil remeh je. Tak boleh ya, ini bukan perkara remeh yang kita boleh sapu ke bawah kapet macam tu je. Ini adalah dua saluran mahkamah yang wujud ini sama ada tindakan dalaman melalui potong gaji dan buang kerja maupun tindakan luar melalui saman sivil di mahkamah. Bukti bahawa profession perguruan ni menuntut accountability yang sangat tinggi dan undang-undang negara sentiasa bersedia melindungi hak pendidikan anak-anak kita. Okey, ini adalah saya kupas satu isu yang pernah terjadi di Malaysia bagi isu ketidakhadiran bertugas ataupun tank kerja ini, di mana kes landmark SMK Taman Gusi. Kat sini saya ingin fokus kita kepada satu titik perubahan besar dalam sejarah perundangan dan sistem pendidikan negara kita. Kita akan melihat sebuah presiden sejarah melalui kes landmark SMK Taman Gusi. Okay, seperti yang dipaparkan pada skrin, kes ini dikenali sebagai kes Siti Nafirah Siman lawan Jainal Jamrin dan lain-lain yang diputuskan pada tahun 2023. Kes ini masih baru dan kes ini sangat unik dan penting untuk kita fahami oleh semua pihak kerana ia melibatkan pertembungan hak antara seorang pelajar dan sistem pendidikan. Okey, mari kita kenali watak-watak penting dalam kes ini. Iaitu plaintiff adalah kes ini dibawa oleh Siti Nafirah Siman, seorang bekas pelajar sekolah, dan defendant mengatakan tindakan undang-undang ini bukan sahaja difailkan kepada guru bahasa Inggeris tersebut, malah turut melibatkan pengetua sekolah, ketua pengarah pelajaran dan Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. Apakah dakwaan utama kes ini? Dalam kes ini, plaintiff ni dia mengatakan ataupun dia mendakwa guru terbabit gagal hadir ke kelas untuk mengajar selama 7 bulan berturut-turut pada tahun 2015. So, itu mengambil satu jangka masa yang lama ya bagi seseorang murid ditinggalkan tanpa bimbingan. Jadi, terdapat 3 keputusan dan intipati penting yang telah ditetapkan oleh mahkamah untuk kes ini. Yang pertama, dari segi pelanggaran kewajipan statutoris, macam yang saya cakap dalam slide sebelum ni, Mahkamah Tinggi secara rasmi ni telah mengesahkan bahawa guru tersebut telah melanggar tugas statutorinya untuk mengajar. So, di bawah undang-undang mengajar bukan sekadar tugas semula, tetapi ia adalah satu statutori yang diwajibkan dilaksanakan apabila seseorang memegang jawatan sebagai pendidik.
Okey, yang kedua pula adalah perintah ganti rugi. Ini bermaksud apabila berlakunya pelanggaran tugas, maka ada pampasan yang perlu dibayar. Mahkamah telah mengeluarkan arahan mandatori supaya bayaran ganti rugi dibayar secara adil kepada plaintiff atas kerugian masa depan dan akademik yang dialaminya. Okay. Yang ketiga adalah pencabulan hak perlembagaan. Ini adalah intipati yang paling berat di mana keputusan mahkamah telah menegaskan dengan jelas bahawa tindakan guru yang ponteng itu secara langsung telah menafikan hak perlembagaan murid untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dan dalam kata lain lah, pendidikan adalah hak asasi setiap anak bangsa yang dilindungi oleh perlembagaan dan sesiapa yang menafikannya boleh diambil tindakan. Di sini apakah pengajaran terbesar yang boleh kita bawa pulang dari kes Landmark ni? Berdasarkan kesimpulan di bahagian bawah ini sudah terang lagi bersuluh lah. Sistem kehakiman Malaysia kini menyebelahi hak murid sekaligus menetapkan penanda aras baru untuk accountability guru. Di mana zaman di mana isu guru ponteng boleh disembunyikan atau dipandang remeh telah berakhir. Kes ini menghantar mesej amaran yang sangat tegas kepada seluruh warga pendidik dan institusi sekolah di luar sana jika mengabaikan tugas undang-undang negara ni sedia bertindak demi mempertahankan hak anak-anak kita. Okey. Itu sahaja sedikit berkenaan satu kes yang pernah berlaku ataupun sejarah yang penting yang kita perlu tahu berkenaan dengan ketidakhadiran bertugas dan kesannya kepada kita sebagai bakal pendidik dan juga pendidik-pendidik di luar sana. Okey, ini adalah pandangan dan analisis bagi isu yang kedua yang kita kupas sebentar tadi, iaitu isu ponteng kerja. Yang mana kita dapat tahu punca utama, kita tahu impak dia, kita tahu solusi strategik, dan yang kita dapat rumus kat sini adalah punca utama adalah bukan sekadar malas, ia berpunca daripada kelesuan melampau, burnout akibat daripada beban kerja, perkeranian, masalah kesihatan mental, fizikal atau kelemahan pengurusan sekolah. Kerana dengan kerja yang terlalu banyak ni, dia boleh membuatkan kita rasa stres dan tekanan kerja tu dia mengganggu kita punya emosi. So impak besar yang kita nampak adalah dia mengakibatkan keciciran akademik murid, menambah beban guru lain yang terpaksa menggantikan kelas dan mencecahkan imej profesion perguruan. So solusi strategik adalah dengan mengambil tindakan dan sokongan, tindakan tata tertib, juga menyediakan bantuan kaunseling dan kurangkan beban bukan mengajar. Pastikan guru tu fokus kepada bila darjah, bukan sekadar perkeranian. So kat sini kita boleh nampak lah punca-punca kesan dia yang membuatkan berlakunya isu-isu ini. Okey, slide seterusnya ini adalah mengenai cadangan penambahbaikan setelah kita kupas daripada isu 1, isu 2. Apa yang dapat adalah yang pertama, cadangan pertama yang boleh kita laksanakan adalah dengan berikan latihan berkaitan etika digital untuk guru. Di mana dunia hari ini menyaksikan penggunaan teknologi yang sangat meluas. Oleh itu, para guru perlu diberikan latihan yang komprehensif mengenai cara mengendalikan diri dan identiti mereka di alam maya bagi mengekalkan kredibiliti sebagai seorang pendidik. So yang kedua adalah mengenai kesedaran tentang undang-undang privasi pelajar
Ini bermaksud setiap pelajar mempunyai hak privasi yang dilindungi. Pihak sekolah perlu menyebarluaskan kesedaran undang-undang ini agar tiada maklumat sensitif atau maklumat atau gambar pelajar yang disalah gunakan tanpa kebenaran yang sah. So jadi yang ketiga adalah cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah dengan penguatkuasaan garis panduan KPM secara lebih tegas iaitu cadangan KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya sudah mempunyai garis panduan yang jelas. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah pengawasan dan penguasaan yang lebih ketat di peringkat sekolah bagi memastikan tiada sesiapa yang memandang remeh tentang peraturan-peraturan tersebut. Cadangan yang terakhir adalah cadangan yang keempat, itu mekanisme aduan yang mesra dan berkesan untuk ibu bapa dan pelajar, di mana kita sebagai guru perlu menyediakan satu saluran atau sistem aduan yang selamat, mudah diakses dan responsif. Ini membolehkan ibu bapa itu serta pelajar menyuarakan kebimbangan mereka tanpa rasa takut, sekaligus membolehkan tindakan pembetulan diambil segera. So sebagai keempat-empat cadangan penambahbaikan ini bukan sahaja menambahbaikan hak para pelajar ataupun melindungi hak para pelajar, malah ia mengangkat martabat. Dia mengangkat semula martabat serta nama baik profesion perguruan di Malaysia. Perubahan yang baik bermula daripada tindakan kita hari ini. So, jadi di sini saya menyeru kepada guru-guru, kepada bakal-bakal guru supaya jagalah integriti kita sebagai profesion seorang guru. Okey, kita sudah sampai kepada penghujung perbincangan kita pada hari ini, iaitu kesimpulan. Apa yang dapat saya simpulkanlah daripada topik yang kita bincangkan pada hari ini, ia menyentuh tentang krisis sebenar dan tanggungjawab yang sangat peribadi. Infografik yang kita lihat ini menyoroti bagaimana integriti guru merangkumi pelbagai aspek dari segi etika digital, kepentingan kehadiran sehinggalah tanggungjawab undang-undang yang mencegah eksploitasi murid. Dan ia menekankan bahawa satu pelanggaran hatta yang nampak kecil boleh membawa risiko tindakan undang-undang yang sivil dan jenayah yang sangat serius. Jadi hari ini saya mahu kita sama-sama meneroka dua tonggak utama integriti yang digariskan di sini, iaitu amanah profesional dan etika digital serta perlindungan murid dan batasan kuasa. So kita pergi kepada yang pertama. Kita lihat komitmen kita kepada amanah dan etika, terutama dalam dunia yang kini didominasi digital. Kita tahu era ini memberikan kita alat yang hebat untuk mengajar, tetapi ia juga mendatangkan perangkap kepada seseorang guru itu. Kompas kat sini adalah etika digital privacy, di mana ia bermaksud kita dinasihati supaya mengelak eksploitasi murid demi populariti. Media sosial ini adalah isu yang sangat panas sekarang. Jadi kita semua ingin menjadi guru yang cool, yang disukai ramai, tetapi bayangkan seseorang guru mengambil video seseorang murid yang menangis atau melakukan kesilapan lucu tanpa kebenaran ibu bapa, lalu memuat naiknya ke TikTok. Dan guru itu boleh dikenakan tindakan sah jika melanggar privasi murid atau memaparkan kandungan yang menghina atau memalukan murid-murid tersebut. Kerana privasi mereka adalah hak mereka dan masa depan mereka boleh terkesan oleh rekod digital yang kita buat pada hari ini. Kita teruskan atau kita beralih kepada aspek hak pendidikan dan kesamaan sivil.
iaitu kes Siti Nafira, kes di mana seorang guru kelas pun telah ponteng kelas dan tempoh yang lama menyebabkan murid-murid tersebut gagal mendapat akses pendidikan dan murid tersebut mempunyai hak untuk memfailkan saman sivil dan menuduh guru tersebut menafikan hak pendidikan mereka. Jadi ini adalah peringatan kita, ini adalah peringatan yang keras bahawa ketidakhadiran ni bukan sekadar isu disiplin dalaman sekolah, tetapi ia juga menjadi isu undang-undang sivil yang besar. Jadinya sebagai kesimpulan, integriti guru ni bukanlah pilihan, ia adalah satu keperluan moral dan profesional serta undang-undang. Ia menggariskan dengan jelas risiko dan tanggungjawab yang kita hadapi. Akhir kata, menjadi seorang pendidik hari ini bermaksud lebih daripada sekadar menyampaikan ilmu. Ia bermaksud menjaga privasi digital murid, hadir untuk melaksanakan tugas, menghormati maruah fizikal dan emosi mereka, dan yang paling penting, mereka menjadi tembok pertahanan mereka daripada sebarang bentuk jenayah, terutama jenayah seksual. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.